Jadi saya pergi lampau kan. Ada yang bawa radio, ada senapang, ada duduk dekat apa ni, Pansal tu. Pansal tu dekat Bukit Jerung. Jadi dekat Bukit Jerung tu ada satu tower Petronas, satu lagi tower apa ni, tower Telkom. Jadi masa bulan puasa tu kita orang dah pergi tu sebelum buka puasa lah. Rupanya ada di antara kita ni yang tak berpuasa. Saya tak tahu ya. Saya tanya dia, ajak buka puasa, kita tak apalah, saya nak ronda-ronda, nak tengok kawasan dia tu. Lepas tu dalam pukul 10 tu saya nak tidur, saya tanya ada antara saya ni kata dah semayang belum. Tak apalah, yang seorang tu tak apalah, saya nak pergi tempat apa ni, ada dekat apa ni, jaga Petronas lah. Okey, tak apalah, saya pun tidur. Bukan dalam pukul 4 saya bangun daripada tidur tu. Dan kawan saya ni tak ada juga. Saya tak apalah, saya sahur juga dengan 3 hari tu. Masa sahur saya dengar orang mengilai. Minta maaf lah kalau saya contoh sama macam Ismail mengilai tu. Macam mana? Macam Ismail selalu mengilai dalam PHR ni lah, dalam radio ni. Sama ke? Sama betul-betul. Saya apa dia ni mengilai ni kata? Macam saya ketawa. Ya. Lain sikit kot. Tak adalah, saya dengar malam tu memang sama betul lah dia mengilai. Alamak. Saya ambil lampu suluh. Saya suluh dekat tower Telkom tu. Suluh tu tak nampak sebab dia berkabus. Suluh tak. Lepas tu bunyi lagi. Lepas mengilai tu nyanyi lagu Nustan pula. Betul ke ni? Betul ni kenyataan ni. Okey. Saya cari kawan saya tu, tak jumpa. Saya nak panggil dalam tempat apa ni, Petronas tu. Dia orang kunci. Saya panggil jaga tu tak buka juga sebab dia orang tidur dalam kontena. Kita orang bertiga ni dah susah hati lah. Memang yang bertiga ni dengar betul lah. Iyalah. Okey. Tiga menilai lagi, lepas tu saya tunggu waktu subuh. Semayang subuh apa ni, nak subuh tu saya dengar dia macam azan pula lagi sekali, yang dekat atas tower tu lah. Kita orang ni dah tak nak buat apa lah, dekat dalam pukul 7 pagi tu suluh apa ni, tengok lagi atas, tak nampak lagi tau. Sebab kabut tebal sangat langsung. Dekat dalam pukul 8 tu kita orang nampak lah bayang-bayang dekat atas bukit lah. Nampak tu bujur je, nampak putih tau atas tower tu. Ya Allah, kata apalah kawan aku. Saya cari dah tak jumpa dah. Jaga dekat Petronas tu pun dah tak ada dah. Dia store kawan saya tak datang situ. Lepas tu dekat dalam pukul 8 tu kita orang nampak dia tidur atas tower tu. Berhampiran dengan pemancar PHR tu. Dia orang tidur kat tu, dia ada atas tower tu, dia ada rak apa ni? Platform tu. Dia tidur atas tu lah. Macam mana dia masuk ke dalam? Ya? Macam mana dia masuk ke dalam? Tak tahu macam mana. Sedangkan dalam tower Telkom tu berpagar lagi tau. Yelah, dia jaga ada berpagar pula tu kan. Challenge apa dia panggil berkana 10 kaki lebih. Lepas tu tak apa lah. Lepas tu dia bangun? Dia panjat pagar tu, naik atas tower tu, lebih kurang dalam 400 kaki. Pergi kejutkan dia. Lepas tu dia jaga. Lepas dia jaga tu dia terminga-minga lah. Aku dekat mana dia kata. Saya memang tak tahu. Awak tak tahu dia kata. Kita orang usik-usik. Dah tu buat turun dia. Dia ni menggigil tau Cismah. Dia punya muka dia pucat dah. Lepas tu kita dah mandikan dia apa semua sekali pulih tu. Turun kat bawah tanya dia. Dia kata seorang perempuan cantik, dia kata, ajak dia pergi berdisco, dia kata. Saya kata dekat mana? Dia kata dekat ada satu tempat dia kata, berdisco dia. Saya ikutlah dia kata. Sebab tu dia kata saya mengilai dia pun patutlah dia mengilai, habis tu menyanyi apa semua sekali. Dekat tu. Lepas tu rupa tempat tu ada apa ni, pakcik dia berjaga tu kata tempat ni keras sikit dia kata. Saya tanya dia kalau orang datang sini kata, orang tak nak datang tak boleh ke kata. Boleh dia kata, pakcik dia kata, tapi kalau orang datang sini dia kata, kalau orang tak semayang memang dia selalu dia apa ni, tak boleh sikit dia kata. Lepas tu yalah tu kita orang ni dah separuh umur pun namanya tu, kadang-kadang semayang tu kadang-kadang lupa juga lah. Yang kawan tu. Lepas tu itulah saya pun ingat lah, dia pun dia pun mengaku lah dia memang tak pernah semayang, dah tak pernah puasa dia
bulan puasa baru ni lah. Iya. Maknanya memang cara dia pergi ke atas menara tu betul-betul dalam keadaan dia tidak sedar lah Dia tak sedar. Dia katanya dia seolah macam ada tuan putih cantik, dia kata ajak dia masa dia tu. Masa dia tidur tu ada tuan putih cantik, dia kata ajak dia pergi satu tempat, dia kata berdisco, dia kata. Cik Mama, tuan putih tu mak cantik sangat, dia pernah tak boleh nak bayang, dia kata rambut dia sampai ke kaki, dia kata. Macam cantik apa rambut sampai ke kaki dah. Ya? Dah sapu lantai dah, tak cantik dah. Tak tahulah, dia kata game macam tu. Dia kata wangi sangat. Dia ikutlah, dia kata. Cik Muhammad. Ya. Cik Muhammad ni kerja apa sekarang? Sekarang ni saya kerja sendiri je.